Berapa guys? 12. 12? Tak buat-buat lah, buat-buat macam lewat. Buat-buat macam lewat. Okey, sekarang Assalamualaikum. Saya nama Wan. Hari ni benda yang paling sebenarnya saya suka lah. Saya nak keluarkan tayar dia. Tayar dalam ni kuncup, tayar depan tu dah terkeluar. Tadi saya mesin ni special, seketul. Mungkin kahwin dengan ni juga kot. Sebab kalau masuk ini 3 jari tak cukup. So saya masuk ni, belakang kuncup dalam 1 jari lah. Okey lah, kalau tayar depan, belakang kecil sikit pun tak apa. Sebab kita nak kasih belakang tu kena buang sikit. Kalau belakang lagi lebar dari depan, dia akan menjadi understeer. Dah lah kontut, kalau understeer pula. Susah nak imagine lah. So belakang kita kasih kuncup sikit. Mungkin tak perlu camber. I tak tahu lagi. Karakter kereta ni akan menjadi sangat berlainan. Kita try and error dahulu. Tapi mengikut calculation daripada wheelbase dengan width dia, long wheelbase dengan kiri kanan, dia pendek. Kalau pendek lepas tu lebar, dia jadi susah nak kontrol. Kalau kereta tu dia 4 segi sama, segi 4 sama, bawa dia tak apa-apa. Tayar pendek macam kereta Smart 242 lah. Dia memang tak boleh bawa laju lah. Dia sangat sensitif, sangat responsif. Kalau dia panjang, dia ada delay sikit. So sekarang ni dia pendek, okey, nipis pun okey, tapi bila tayar dah panjang, dia hampir nak menjadi segi 4 sama. Tak adalah hampir sangat. Contohnya, saya kata kalau ini dalam 88 inci, lepas tu dia punya lebar pula membawa kepada 88 inci juga, memang akan menjadi masalah. Kalau tayar dia sampai ke sini 88 inci je, memang bahayalah. So dia sebenarnya dia ada calculation lah. Segi 4 tepat yang mana satu? Sama saiz. Segi 4 sama, yang lonjong sikit. Ada yang sini panjang sikit. Tu apa? Aku dah cakap dah tadi, dia ni matematik faul. Saya satu college dengan dia dulu. So dia ada calculation lah. Kalau segi 4 sama, okay, berapa panjang ni, berapa panjang ni. Lepas tu daripada titik sini ke titik sini, titik sini ke titik sini, bertemu sini, berapa delay degree dia. Tapi adalah kira torque apa semua. Saya dah lupa dah benda tu, tapi kita try and error je lah. Saya bukan engineer kereta, pembuat kereta. Kalau tidak, saya dah bikin kilang kereta dah. Saya ni buat absorber je. So stay tune, saya akan keluarkan ni. Lepas tu kan saya akan potong ni. Saya saja-saja je nak main white body. Saya tengok kat YouTube banyak orang buat kan. Saya ada terfikir-fikir juga cara dia macam mana. Kalau tak jadi, saya hantar pergi Kevin je lah. Kevin, kau buatkan lah. Tapi saya nak main-main dulu. Jadi ke tak jadi? InsyaAllah jadi. Tolong doakan. Stay tune. Okay guys, spacer saya dah buat double layer, tapi skru dia punya skru terus panjang, harden skru. Ini sementara lah. Nanti saya mesin the whole thing satu ketul. Tak payah berdouble-double ke buruk kan. Ini dia penting dia adalah untuk ada center cone. Sekarang center cone tak ada. Bila center cone tak ada, dia akan ada vibrate sikit-sikit lah. Walaupun dah ikat skru, tayar akan vibrate sikit-sikit. So center cone sangat penting di sini. Kita memang memerlukan center cone. Saya akan mesin center cone juga. Tapi ni untuk fitting tayar, kasih luas berapa banyak. So ini molding saja dapat keluar tu. Lepas tu kita nak setting white body. Settingkan paling lowered yang paling boleh. Lepas tu kita buat white body yang paling lowered punya, tak sangkut. Lepas tu baru kita check kereta tu. Nantikan. Stay tune.
So okay guys, korang dah nampak tadi saya buat tool tu, buat tanda macam ni. Actually itu just dapat idea macam mana dah. Sebab saya nak tanda supaya ukuran ni dengan ni semua sama je. So bila kita keluarkan, kita tambah pun sama je. Kalau kita letak batang besi tu 20mm, kita potong 20mm tu banyak-banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia sama je. So saya akan loadkan habis-habis maksimum lantai. Saya akan park kat tempat rata, load habis-habis lantai, then kita well, right, supaya benda ni akan duduk betul-betul atas tayar ni. So bila saya naikkan 2 jari, main pun dia takkan kena. Ada orang yalah, dia main tambah, lepas tu kan kena sangkut juga dalam kan. Alright, so stay tune guys. Okay guys, sekarang dah pukul berapa dah? Sekarang dah pukul 12 malam. Tak adalah, tak ada dah sampai 12 malam. Sampai ke lewat malam kita buat. So actually untuk white body dia punya konsep macam inilah. So kita just ambil dia punya molding saja. Nanti kita akan buat baru balik. So dia dah terkeluar dalam 3 inci lah. 3 inci lah? 2 inci? 2 inci dah keluar. Inilah setting lowered dia dengan oil sump semua kita dah kira, caster semua, alignment,
nampaknya akan berjaya lah insyaAllah. Okey, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada saya punya staff-staff saya. Ada yang dah balik awal, terutamanya Badai. Mana Badai? Badai dah balik lah? Badai tu muka monyok aja. Nak balik awal. Okey, nanti kan hari Isnin kita akan sambung balik buat benda ni dengan lebih kemas lagi. So korang dapat belajar banyak tak? Ya. Banyak skill-skill yang aku keluarkan. Aku harap korang dapat meresap dan menyerap. Mata? Ni yang saya paling benci. Banyak nipu saya je. Thank you so much for watching. Rebauto, whack the corner.